Di sebalik menggalas tanggungjawab menggantikan ibu yang sedang menjaga bapa yang sedang tenat sepanjang tempoh peperiksaan, Wan Nur Akmal Hayati Wan dan 20 yang juga calon berkeperluan khas CBK membuktikan bahawa semangat juang dan ketabahan mampu mengatasi segalanya apabila meraih keputusan cemerlang dalam sijil tinggi Persekolahan Malaysia STPM 2024 yang diumumkan hari ini. Wan Nur Akmal, anak pertama daripada 5 beradik itu, berkata dia terpaksa menggantikan ibunya dalam menyediakan keperluan harian termasuk memasak kepada 4 lagi adiknya di rumah memandangkan ibunya berada di hospital. Menurut Wan Nur Akmal, kejayaan itu adalah hadiah paling bermakna untuk ibu dan bapanya. Bagaimanapun, kejayaan itu hanya dapat dikongsi bersama ibunya Roslinda Ahmad 38 memandangkan ayahnya Wan dan Wan Seman baru sahaja meninggal dunia 52 hari lalu akibat penyakit buah pinggang kronik. Ibu, ayah, cikgu-cikgu, saya Dia berkata demikian ketika ditemui pemberita selepas menerima keputusan STPM 2024 di Sekolah Menengah Kebangsaan Sultan Ibrahim II di sini hari ini. Sementara itu, ibunya Roslinda yang juga suri rumah berkata dia tidak menyangka anaknya Wan Nur Akmal memperoleh kejayaan itu kerana sejak kecil perkembangan anaknya agak perlahan berbanding kanak-kanak lain. Didik anak, itulah doa semua. Bagi semangat lah untuk terus berjaya, untuk inspirasi adik-adik dia lagi, 4 lagi bawah dia. Dia lambat sikit pada orang lain. Dia okey, cuma ketembennya dia tu lambat sikit lah. Mana orang lain 2 tahun dah boleh berlari, dia baru nak boleh jalan. Menurut Roslinda, resepi kejayaan anaknya adalah setiap hari selepas Wan Nur Akmal pulang dari sekolah jam 4.30 petang, dia akan menyiapkan kerja rumah termasuk memasak dan mencuci pakaian. Seterusnya, dia akan mengulang kaji pelajaran sehingga jam 3 hingga 4 pagi. Menurut Roslinda, kekurangan fizikal Wan Nur Akmal tidak menghalang dirinya untuk berjaya sama seperti rakan-rakan yang lain. Bagaimanapun, apa yang membanggakan Roslinda bukan sahaja anak pertamanya Wan Nur Akmal meraih keputusan cemerlang STPM 2024, malah anak keduanya Wan Muhammad Danish Firdaus 18 juga meraih keputusan 9A dalam sijil pelajaran Malaysia SPM April lalu. Wan Nur Akmal ingin meneruskan pengajian di Universiti Sains Malaysia USM dalam bidang pendidikan, manakala Wan Muhammad Danish Firdaus dijangka mendaftar di Universiti Pertahanan Nasional Malaysia UPNM pada 5 Julai nanti. Nik Nur Zakia Abdullah bersama juri kamera Izatul Azma Sanusi, Berita iMedical TV.